Okey, hello geng. Hari ni saya dengan adik kami ada kat Maja Borong, Kampung Sungai Baru. Kami akan nak tunjuk kami punya peluang kat dalam. Okay, yang mana belum claim My Kasih, sini pun boleh claim My Kasih. Walaupun banner dia macam ni kan, nanti kita tersubuh kat banner. Okey, jom. Sini ada 2 kaunter My Kasih. So, tak payah nak beratur banyak-banyak nak berebut. Okay, ni kaunter kita. Okey, semua ni rak kita dekat Pasaraya Maja Borong ni. Kita ada saiz M, L, XL, double XL dan kita ada pack convenience daripada M sampai double XL. So, yang mana yang tak pernah try lagi, kita ada gantung sampel dekat sini. Sampel yang ada semua saiz. Kalau tak yakin lagi, hamba boleh ambil pack convenience. Sebab pack convenience ni ada beberapa pieces yang banyak jugalah. Dan L ni ada 18, apa boleh try untuk 2-3 hari. So, kalau tak yakin. Kalau yakin, apa boleh try borong. Jangan risau pasal yakin, betul nak beli. Betul. Produk buatan Malaysia ni terbaik. Lepas tu, memang produk kita ada My Kasih. Okey, hangpa nak tahu ada apa lagi kat sini? Kat sini kami ada masuk juga Pampers Outdoor. Okey, untuk orang-orang dewasa. Jom, kami tengok. Ikut Fendi. Okey, kalau pemain sampai kat hujung kat belakang ni, dekat sini apa boleh jumpa kami punya rak Midori untuk adult diapers kami. Jadi yang mana nak try adult diaper boleh mai kat sini. Adik, boleh? Ya, okey. Kalau yang mana kita tak biasa try lagi, apa boleh tengok. Kita punya sampel yang kita akan gantung dan kita akan tukar setiap kali kotak atau rosak. Apa boleh test stretchable dia macam mana. Yang penting dia ultra thin. Bila hampa pakai, mak ayah hampa pakai, dia nipis macam pakai pentis. Lepas tu, kebanyakan feedback yang saya dapat, rasa macam pakai seluar dalam je. Selesa, lembut dan yang penting harga dia murah. Okey, jadi pada hangpa semua yang mana nak beli Pampers untuk hangpa punya rotor kat rumah, jangan malu boleh main Maja Borong. Nak pakai untuk diri sendiri pun boleh katanya. Ya, okey. pakai untuk diri sendiri, selesa, lembut dan aku tak pakai pun. Perpatutan harga. Tu maksud dia nak beritahu tadi. Harga perpatutan, murah buatan Malaysia. Jadi jangan malu-malu, boleh dapatkan di Maja Borong. Okey, semua jangan lupa dapatkan produk Midori di Pasaraya Maja Borong ni. Tapi sebelum tu aku nak tanya, tadi bagusnya ada hukum kat tiang semua sampel ni aku tengok. Orang pakai ke? Benda selesa, murah pula tu pakai je lah. Sampel terbaik lah. Bang, tengok Midori ke? Nak pakai? Dia baru pakai bang. Saya cuba tengok brand dia murah bang. Saya ingatkan dia tak okey, cuma alhamdulillah okey bang. Dia pakai je ada 3-4 kali pakai. Okey lah bagi saya. So anak pakai okey lah, tak ada. Jadi ratio pun tak ada lah. Tak ada. Bagi saya ingat ni murah ni tak okey bang. Okey lah. So saya kekalkan pakai ini lah. Okey, so pasal memang puas hati kan? Puas dengan harga dia memang puas hati lah. Okey, terbaik. Okey, ni salah satu kami punya customer. Ini dia bagi review untuk produk ni. Midori memang terbaik. Midori, baby sweater pocket ceria.